Okay, first kita sediakan mangkuk. Lepas tu kita masukkan dalam sudu tepung jagung. Okay, lepas tu kita masukkan 4 sudu air suam. 1, 2, 3, 4. Okay, next 1 sudu minyak sayur. Okay, lepas tu 1 sedu serbuk kayu manis. Kita tambahkan lagi air sikit. Tapi jangan banyak-banyak, nanti dia cair. Jadi kita kacau balik. Kalau keras lagi, kita tambah lagi air supaya jadi dough yang tak melekat. Okey. Kita kacau. Okey, kita sediakan acuan yang dah disapu dengan minyak. Lepas tu kita letakkan dan padatkan adunan dough kita tadi. Padatkan rata-rata, jangan sampai ada gelembung udara sebab nanti hasil dia boleh pecah. Dah jadi. Okay, next kita masukkan ke dalam oven. Lepas tu kita setkan suhu sebanyak 100 darjah Celsius selama 15 minit. Dah siap. Yeay, selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengetahuan semua, projek ini dijalankan untuk menghasilkan produk greyware yang mesra alam dengan menggunakan bahan semula jadi dan mudah terurai. Tujuan projek ini adalah untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar serta menggalakkan penggunaan bahan yang lebih selamat kepada manusia dan alam. Dalam projek ini, bahan seperti bahan semula jadi dan bahan kita semula digunakan untuk menghasilkan satu produk yang praktikal dan berguna dalam kehidupan seharian. Hasil projek ini menunjukkan bahawa penggunaan bahan mesra alam mampu menghasilkan produk yang berfungsi dengan baik serta membantu mengurangkan sisa dan pencemaran. Kesimpulannya, projek Greenware ini dapat meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar dan menggalakkan penggunaan produk yang lebih lestari. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.